Belakang aku ada sebiji Honda City hatchback yang sebenarnya dah caught my attention. Dia dah mencuri perhatian aku for quite some time dah. Kenapa? Mungkin benda lain nampak biasa, nampak apa yang special dia bang? Lampu depan. Ini senang cerita, dia custom sama macam lampu depan yang kita buat dengan CSB Pro dekat GI Yaris. Tapi yang ni bukanlah produk daripada CSB Pro. Dia ada satu lagi brand yang namanya CX something. Nanti aku double confirm balik. Tapi dia buat ala-ala Coplas, Coplas GK5, Coplas FK7. Lebih kurang macam gini. Sebab dia ada 5 projector. Ini projector 1.5 inches, tak silap aku, betul, 1.5. Cuma kalau ikutkan lepas tu dia punya DRL dengan signal running light semua masih lagi berjalan. Okey? Contoh kejap. Siap ada startup animation lah 3 je kan menyala. Aku rasa yang 2 lagi ni mesti high beam. Kalau aku tak silap lah. Okey, yang ini pula kalau signal sequential, betul tak? Yes. Bila start pula, bawah akan ada animation untuk dia punya day running light dia. Tapi signal tetap bahagian atas. Bawah ialah DRL. Dan projektor yang kau nampak ni, macam biasa tadi aku cakap, 3 menyala, 2 high beam tuan-tuan. Aku suka the idea of it. Dan kalau kau tanya aku, sekali pandang, yes, dia masih lagi nampak cantik, tak nampak pelik pun sebenarnya. In fact, menarik kalau ramai lagi Honda City Hatchback yang boleh buat. Tapi aku sedar kos dia memang mahal. Kos untuk jadikan macam gini siap dengan sequential apa benda semua ni dalam 6,000 lebih tuan-tuan, nak dekat 7,000. Okey? Overall, bukan sekadar tu. Ni satu lagi benda menarik yang aku rasa aku nak tunjuk dekat korang sini. Mesti kau pelik, mesti tak sama dengan korang punya kereta, betul? Sebab normally aircon GN kiri dengan kanan. Macam kereta kit. Okey, so sekarang ni dia dah tukar. Okey, dia dah tukar, dia pakai casing yang memang diorang punya produk sendiri. Sekali dengan Android player, aircon dia alihkan pergi ke tengah dan tak ada masalah tuan-tuan. All good. Kuat je. Satu benda yang menarik untuk kawan-kawan City boleh consider kalau nak tukar Android player. Okey? Nanti link apa semua kita masuk dekat bawah. Number 1 tuan-tuan.